Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni Aizat Luqman ada terapi otak dengan Cik Suhaimi. Ini Cik Suhaimi ni memang profesional lah senang cerita. Dia pakar, dia dah experience dalam terapi otak ni dah beberapa tahun. So kalau korang pergi dekat dia punya hub, center dia ke terapi otak, boleh lah refer dengan beberapa profesional dekat sana. Salah seorangnya ni Cik Suhaimi. Okey. Suhaimi ni dia kalau urut, anak saya sampai tertidur. Aizat sampai tertidur. InsyaAllah lah kita ikhtiar mana yang boleh untuk apa anak-anak kita kan, untuk lagi dia okey. So macam biasalah. Dalam puasa ni agak ramai agak klien Cik Suhaimi. Tapi dia steady, dia dah biasa kan. So ambil masa lebih kurang setengah jam Cik Suhaimi siap setengah jam ke 40 minit macam tu lah. Okay. So dia start dengan urut slow and steady daripada atas kepala kan. Lepas tu dia akan balut lah. Nanti balutan tu nanti dia bukannya suka-suka boleh balut tau, dia ada cara dia. Jadi itulah mana yang ada atau nak ikhtiar lah untuk anak-anak kan, istimewa ke apa, boleh lah datang kat terapi otak ni. InsyaAllah boleh banyak membantu. Kan, tengok kita ikhtiar mana yang boleh. So ini adalah salah satu perubatan yang bagus bagus. Selain daripada kita ambil suplemen pemakanan tu semua, tapi yang macam ni kita kena juga, kena buat juga. Saya recommend sangat buat. Ni cara urut dia pun kena tahu. Tak boleh main pedal je. Slow and steady. Tak terlalu slow, tak terlalu kuat sangat. Sekejap lagi terlelap lah tu jejak tu. Bukan biasa-biasa tu, urut boleh terlelap ni. Sambil-sambil kita layan lagu cerita Pepin. So anak saya ni dia speech delay. Lain semua dia okey, semua cakap dia dah. Jadi saya ikhtiarlah apa yang boleh nak bagi dia okey kan. Kalau korang tengok video-video dia yang sebelum ni saya post pun, dia cakap pun macam sikit dia juga kan. Okay. Jadi kita tengok cara Cik Suhaimi buat urutan. Okay. So korang layan lah video ni guys. Ada cara dia tersendiri. Ini pun kena ada seni kat ni, bukan main pedal je. Saya dah try buat lah, tak boleh. Kena orang yang betul-betul pakar dalam urutan terapi otak ni. Okay. Belakang kepala pula. So, boleh layan video ni sampai habis guys. Daripada urutan sampai balutan. Kalau penuh, 20 orang kat. Tu ada air air oksigen. Air oksigen. Dia air oksigen dengan air apa tu bang?
Active Mac. Dia ada dua bahan. Untuk sapu, bagi peredaran darah berjalan dengan lagi lancar, proper. Nampak? Dan baunya pun wangi guys. Bau dia wangi. So dia bukan macam bau minyak angin, bukan. Macam bau lotion. Steady. Saya dah biasa buat. Mula buat tu dia agak ni juga. Okay. So balutan kepala. Oh, tak nak ketat-ketat dia tak nak ketat-ketat. Nampak Cik Suhaimi kata kalau macam kita macam ada rasa macam nak demam ke apa, so balutan tu dia tahu macam mana dia punya ketat dia macam mana kan. Tapi dia kata macam ni dia akan longgarkan sikit. So benda ni setiap apa yang dia buat di balut ni ada function dia. Adalah dia punya ni benefit dia kata orang lah. So kena buat, kena complete kan. Saya sangat recommend pergi cuba buat. Pergi tanya dulu dekat dia punya center kan, pusat terapi otak. Korang boleh datang kat sana lah. Okey tak? Longgar ke ketat ke longgar? Ketat? Nak longgar sikit? Okey. Cik Suhaimi longgarkan sikit. Okey. Alhamdulillah. Duduk dia nanti. Tahan. Injek dia geli pula leher. Saya selalu geletik leher dia. Tapi memang kena urut. Lepas urut kat kepala, urut kat bahagian leher pula. Nampak? Dia ada krim dia krim lotion tu nanti bila korang ambil package dia, dia akan bagi full lah, siap dengan krim dia. Nanti saya akan tunjukkan lah krim dia yang satu. Jet geli pula Jet. Betul kat tepi muka dek. Ke belakang sikit dek. Belakang sikit Cik Suhaimi. Tepi muka kena buat tepi muka. Okey. So lebih bagus kita pergi ke yang profesional buat lah kan. Kita buat sendiri jadi bukan kata tak boleh, tapi saya lagi prefer orang yang dah biasa buat. Baju. Buka baju adik, tak nak buka baju? Tak nak buka baju. Ni ada Isaac. Kita sama-sama bagi Isaac semangat, support. Dulu langsung dia tak nak cakap. Lepas tu ada buat treatment ni, apa semua, pergi sekolah PPKI. Makanan pun tak nak makan. Lepas tu dah bagi makan yang okey. Alhamdulillah dapat cakap sikit-sikit. Dah boleh baca dah. Boleh sebut-sebut. So lepas kepala, bawah leher, lepas tu di muka pula. Sekejap ni Kak Long ni. Sini abah jom. Lepas tu belakang badan.
Sekejap geli. Kompak. Satu, dua, tiga, empat. Dah boleh makan ubat demam ni. 4 jam. Dia demam. Ni buka bahagian perut pula. Tahan ni, tahan. Sikit je geli, sikit je. Pusing. Tengok uncle. Tengok uncle. Angkat baju dik. Six pack Six pack Jet. Cabar tu Jet Dulu lah Dulu, sekarang dah tak ada dah. Hilang lah semua bang. Pak pas bahagian belakang badan, depan badan, dada, perut. Suami akan urut lah sampai komplit. Lepas tu dia akan balut. Sekejap, abang ambil kan. Kita balik dulu Balut badan. Angkat baju. Baju belakang. Ini baju raya kan. Ada coklat. Pak, cara pembalutan di bahagian badan dia tak terlalu ketat, tak terlalu longgar. Dia just nice. So korang boleh tanya dengan anak lah, ketat kan, okey ke tak? Tangan dulu. Tangan dulu. Tangan. Okey, dia boleh tombang lah. Sekejap lagi dia lelap lah ni. Nak Lelap tu, nampak. Cik Suhaimi kalau urut dia mesti dia tertidur kan. Dia kena satu badan ni guys. Daripada kepala, badan, kaki, tangan. So memang tu prosedur dia. Ini saya sedekah kepada Pak Cik. Halal. Alhamdulillah. Urut kaki. Apa ni dekat mana bang? Boleh lah kan? Banyak So demam. Yelah betul mesti demam. Baca Betul. So bila demam, cik suami kata tak perlu buat pun tak apa. Jadi seleloknya sementara masa anak kita sihat tu tak demam buatlah. Sekarang ni mesti demam ni, mesti hujan. Mesti panas, mesti hujan. Okey, ni urut bahagian kaki pula. Kepala dah, badan dah, kaki. Pada kaki, tangan pula. Kenapa tak pakai baju baru yang mahal tu? Jadi nak pakai lagi rumah. Dia geli. Tahan. Sikit lagi.
Okey, balik bahagian kaki pula. Kita balik daripada bawah naik ke atas. Naik ke atas dia tak kuat, tak boleh kuat-kuat sangat dan jangan terlalu lulus sangat lah. Tidak macam mana peredaran darah tu nak ni kan. So ada dia punya anggaran keketatan gitu. Begitu. Okey, sampai lutut, sampai paha. Kiri pula. Lepas tu tangan pula. Lepek dia. Lepek. Dia kalau orang tua boleh buat ke? Kalau orang tua tak ada buat kan? Boleh tak? Orang tua dewasa setakat yang kita ambil umur 39. Oh, 39 ada okey. Dengar tu guys. Untuk orang dewasa sampai umur 39 pun Cik Suhaimi ada buat terapi. Boleh cuba Mana tu dengan ada ikhtiar kita cuba kan. Izin Allah boleh jadi sihat, boleh jadi okey lah balik. Tak buat, tak kerti kita pun tak tahu kan. Tak salah kita cuba. Cuba. Tidur kan sekejap. Tidur. Tarik Tan. Beli. Go in the room tu. Go in the room. Dia cuma makan ubat kan. Tak boleh pergi kan. Tarik Tan. Okey. Kaki kiri dah siap. Untuk dibalut pula. Tarik Tan. Yang penting kalau macam untuk orang yang patah-patah tu boleh ke Cik? Patah kita Tak ada kan? Tu kalau patah-patah tu urutan lain tu je kan? patah lain lah. Patah lain. Ni untuk otak Khas untuk anak-anak autism. Anak autism. GDD, speech delay, Cyprus, Madosa, ADHD dia tu semua tu lah. Termasuk sekali tu. Saya dua orang. Ni speech delay, lagi seorang ni autism. Jadi boleh buat ni kaki pun dah balut. Sekarang ke bahagian tangan pula.
terapis yang profesional buat. Bukan buat main-main macam ni. Ni betul-betul nampak. Orang boleh jumpa Cik Suhaimi kat center dia. So terapis ni nak pergi dekat tempat dia pun boleh, atau nak minta dia buat kat rumah kita pun boleh. Dia ada application berbeza lah kat situ. Jadi why not kan, cuba kan buat untuk anak-anak. Orang boleh search je terapi otak kat Google. Ada complete address, contact number semua ada. Lupa. Dari segi harga pembayaran pun tak terlalu mahal sangat, dan boleh cuba untuk dapatkan bantuan-bantuan daripada zakat Baitul Mal kan. Kita mohon, InsyaAllah mantu ada kelulusan dapat rezeki tu, Alhamdulillah. Kan? Filipin dah raya je. Pergi kena raya lah. Apa yang orang menang kan? Opa tengok suasana sunyi, gelap, tak ada suasana raya, tak meriah. Padahal dah nak raya. Kenapa kau tak pasang lampu kita lagi? Tak ingat lah Opa. Lagipun tak payah kot. Dia pasang lampu kelip-kelip dekat rumah, cukuplah. Sebenarnya malas kan? Kak, mana adik-adik kau? Dah lambat ni. Lepas ni kita main bunga api ya? Okey. Pakai tangan daripada kalau tangan daripada atas Ya. okey. Aku memang tak pernah beli pun. Aku jual je. Pada atas kalau tangan. Aku dengan Isa pun. Kita orang ada beli tadi. Tapi tak tahu mana kita orang letak. Aku rasa mesti Kak Ros jual. Alah, habis satu hati aku. Pergi minta dekat Suzati lah. Dia kan ajak main sama. Mana dia? Dia pun. Hah? Itu. Dah habis makan? So make sure kalau sebelum buat ni dia nak pergi tandas ke apa, pergi dulu. Nanti dah balik-balik sini nak pergi tandas, ya kesian dia buka balik dia. Tak apa. Nanti kita mulakan misi. Okay. Okay, tangan kiri pula. Kesian je kan.
Okey, bahagian tangan kiri. Buat dulu. Gunakan dia punya cream lotion